Alhamdulillah, kita datang hari ni untuk tengok keadaan sebenar Titi Hayun yang dah lama kita tinggalkan. Lebih 4 tahun dah kejadian tu berlaku. Tak sampai kot 4 tahun, baru 3 tahun lah. Kita nak tengok keadaan sebenar Titi Hayun macam mana. Simpang depan roundabout ni. Roundabout ni simpang depan Okey. Kita try tengok apa keadaan sebenar dia. Jom kita tengok. Alhamdulillah dapat hadir bersama geng-geng Ejen Ali ni. Bersama geng-geng Ejen Ali. Depan ni je guys. Jom kita tengok apa jadi sebenarnya dekat Titi Hayun. Berapa tahun dah? Ada 4 tahun yang? Ke 3 tahun? Titi Hayun selepas 3 tahun lah. Kita agak 3 tahun lah. Nanti kita tengok balik dia tadi. Okey. Ini ada batu satu. Tak tahu batu satu apa. Ya, batu satu Titi Hayun. Alhamdulillah kita dapat sampai ke Titi Hayun hari ni. Nak tengok sendiri. Nak tengok sendiri keadaan Titi Hayun yang telah musnah beberapa tahun lalu. Inilah tempat anak-anak aku mandi dulu. Alhamdulillah. Okey, kawasan hutan dekat sana dah jadi ladang guys. Dalam hutan sana dah jadi ladang. Tengok sebab dia dah ni batu-batu semua. Boleh mandi, masih boleh mandi lagi ni. Tapi dah banyaklah yang hilang. Jom kita tengok jambatannya. Jambatan Titi Hayun tu macam mana. Allahu Akbar. Tengok ni habis. Tengok. Okey, dulu melempah-lempah sampai kat sini Tu habis. Sunyi lah Titi Hayun, dah tak ada apa dah sunyi. Jom kita tengok jambatan dia. Masih boleh berkemah lagi, tapi mungkin hari ni hari Jumaat kan, jadi orang tak ada. Ayo, apa pun tak tahu. Okay, ini jambatan dia guys. Tengok ini pun nak rebak dah ni. Batu-batu ni. Tapi masih boleh camping lagi sini. Masih boleh camping lagi. Oh, paip bocor. Bukan air terjun ni, tu paip bocor, paip bocor. Okay, inilah sepatutnya dekat bawah ni dulu ada jambatan tau. Jambatan tu dah tak ada lah. Itu paip bocor. Okey guys, setakat ni sajalah kita punya liputan. Ini jambatan Titi Hayun tempoh hari. Ini jambatan dia ke sana. Jadi ada Titi di sini. Sekarang inilah suasana dia. Dah tak ada apa dah. Dah sunyi. Depan sana pun dia pun macam buat dam lah baru. Dam. Ni baru. Jumpa lagi guys. Bye. Jumpa lagi Habis lah batu-batu. Dah tak ada dah. Assalamualaikum. Jumpa lagi guys. Alhamdulillah, hari raya hari Ahad akan berlangsung esok.
kita sempat singgah di Siti Ayun untuk tengok keadaan terbaru Siti Ayun setelah 4 tahun 5 tahun kita tak sampai ke sini. Tak ada orang. Sunyi guys, sunyi. Memang sunyi. Kawasan-kawasan semua dah lenyap lah daripada suasana meriah yang selalu kita nampak kat sini. Dulu air sampah sarap apa batu-batu kayu semua naik sampai sini. Tapi masih boleh mandi lagi guys, masih boleh mandi lagi. Boleh lah datang, siapa nak datang, insya-Allah.